Soalan saya, adakah gangguan kesihatan mental bermaksud dia ni kurang iman dia dengan Allah? Kenapa kita tak semua baca tu kat baca itu? Sebab kita tahu itu adalah penyakit. Betul tak? Gangguan kesihatan mental ni dia pun adalah penyakit. Dan tuan-tuan jaga ingat, penyakit ini takkan hinggap pada orang-orang yang imannya tinggi. Sakit tidak semestinya itu tanda Tuhan tak sayang. Dan sihat bukan semestinya satu kemuliaan. Kalau sihat itu tanda Tuhan sayang, confirm Tuhan sayang. Firaun pun tak pernah sakit. Tuan-tuan, Firaun ni, dia ni demam pun tak pernah. Firaun ni tak pernah sakit. Adakah Firaun ini disayangi oleh Allah? Bahkan Allah laknat Firaun. Nabi Ayub alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Ayub alaihissalam, kita kenal tentang Nabi Ayub ini, dia diuji dengan sakit. Sakit yang tak ada manusia pernah alami pun kesakitan itu. Tapi adakah Nabi Ayub ni Allah tak sayang? Nabi Ayub ni, sakit itu buatkan dia makin dimuliakan oleh Allah. Makin Allah sayang dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sebut tentang engkau ni depression ni jauh dengan Allah ni, tuan-tuan, hati-hati. Apa? Kita tak depression ni kuat sangat ke iman kita? Senang-senang sangat kita nak label orang kurang iman, jauh dengan Allah ni, jauh dengan Tuhan. Engkau pula jadi pengukur jarak antara orang dengan Tuhan. Tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang orang yang sakit itu lagi dekat dengan Allah. Saya ada kawan-kawan yang juga dia ni ada sakit dari segi kesihatan mental, depression, anxiety, macam-macam lagi lah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau saya pergi semayang dengan diorang punya doa lagi panjang daripada saya. Diorang punya zikir lagi dahsyat daripada saya. Kadang-kadang orang macam ni tuan-tuan, malam tak pernah miss bangun malam tahajud. Saya malam turun ke laut. Soalan saya adalah, siapa lagi dekat dengan Allah saya? Diorang ke kita yang katanya sihat, yang katanya dekat dengan Allah ni? Sebab tu tuan-tuan, jangan judge orang melalui kesakitan dia, menerusi penyakit yang dia ada. Kadang penyakit tu buatkan dia makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kalau ada orang dia ada depression, anxiety, apa lah kita biasa dengar, skizofrenia, bipolar, itu semua bukanlah bermaksud mereka ni kurang iman. Bahkan mungkin iman mereka lagi dahsyat daripada kita, cuma mereka sakit. Dan sakit ini perlukan kepada rawatan, perlukan pada sokongan.